Trent Alexander-Arnold sudah pun tiada. Siapakah bakal menjadi pengganti sebagai jawatan vice captain di dalam Liverpool? Jurgen Klopp memanggil Trent Alexander-Arnold ke tepi semasa sesi latihan terbuka Liverpool di Stadium Nasional Singapura pada akhir Julai 2023. Satu perbualan ringkas disusuli pelukan hangat. Klopp yang bakal memulakan musim terakhirnya sebagai pengurus Liverpool telah menawarkan jawatan night captain kepada pemain bek kanan itu dan ianya diterima serta merta. Ketika itu, terdapat kekosongan besar dalam kumpulan kepimpinan kelab. Kapten lama Jordan Henderson telah berpindah ke Al-Ittifaq di Arab Saudi selepas 12 tahun di Anfield, manakala night captain James Milner selepas 8 tahun bersama kelab menyertai Brighton and Hove Albion selepas tamat kontraknya. Virgil van Dijk adalah calon paling sesuai untuk menjadi kapten memandangkan senioritinya sejak menyertai kelab pada Januari 2018 dan kedudukannya sebelum ini sebagai orang ketiga selepas Henderson dan Milner. Namun, pelantikan timbalan Kapten Van Dijk lebih rumit. Andy Robertson, Alisson dan Alexander-Arnold sudah pun dalam kumpulan kepimpinan dan Mohamed Salah turut ditambah selepas pemergian Henderson dan Milner. Klopp memilih Alexander-Arnold sebagai langkah persediaan jangka panjang. Graduan Akademi Liverpool yang ketika itu berusia 24 tahun telah menyuarakan hasratnya untuk suatu hari nanti menjadi kapten kelab zaman kecilnya dan telah menjadi sosok yang semakin berpengaruh di bilik persalinan. Beliau menyifatkan jawatan night captain itu sebagai batu loncatan ke arah matlamatnya. Namun, rancangan itu kini musnah apabila Alexander-Arnold tertarik dengan Real Madrid. Selepas berdepan keputusan paling sukar dalam hidupnya, Alexander-Arnold akan meninggalkan Anfield secara percuma hujung musim ini dan dijangka menyertai juara Spanyol, Eropah dan dunia semasa, Real Madrid. Menggantikan kreativiti Alexander-Arnold adalah cabaran terbesar buat pengarah sukan Richard Hughes dan ketua jurulatih Arne Slot menjelang musim perpindahan yang dijangka sibuk. Mereka juga perlu memilih siapa yang akan mengambil alih peranan night captain di belakang Van Dijk. Melihat kepada calon utama, ia mungkin bukan seseorang yang akan menggantikan Van Dijk secara jangka panjang, memandangkan pemain berusia 33 tahun itu baru menandatangani kontrak 2 tahun untuk kekal di Anfield hingga 2027. Robertson telah mengetuai Liverpool sebanyak 7 kali, sama seperti Alexander-Arnold, dan selesa mengikut tanggungjawab tambahan. Apatah lagi, beliau adalah Kapten Scotland sejak 2018. Namun, beliau kini berusia 31 tahun dan kontraknya hanya berbaki setahun. Masa depannya masih belum jelas dengan kelab dijangka membawa masuk pemain bek kiri baharu musim panas ini, iaitu Milos Kerkez dari Bournemouth adalah calon yang dihormati. Slot kadang-kadang gemar menggunakan Kostas Tsimikas di posisi bek kiri musim ini. Dengan pemain Greece itu bermula dalam 17 perlawanan, namun Robertson lebih banyak diturunkan, iaitu 36 kali. Tetapi dengan persaingan bakal meningkat, mungkin lebih baik untuk beliau fokus kepada prestasi sendiri. Alisson juga mempunyai pengalaman luas dan dihormati rakan sepasukannya. Penjaga gol Brazil berusia 32 tahun ini telah memakai lilitan kapten sebanyak 3 kali. Walaupun lebih pendiam, apabila beliau bersuara, rakan-rakan akan mendengar. Namun, kecederaan telah menyebabkan beliau terlepas 10 daripada 35 perlawanan Liga musim ini, sama seperti musim lalu. Masih belum pasti bagaimana dinamik hubungan antara Alisson dan Georgi Mamardashvili, penjaga gol antarabangsa Georgia yang menyertai Liverpool dari Valencia musim panas ini. Kevin Collier dijangka meninggalkan kelab. Alisson yang menolak tawaran lumayan dari kelab Arab Saudi musim lalu
masih terikat kontrak hingga 2027 dengan option lanjutan setahun. Salah mungkin calon paling sesuai untuk dinaikkan ke jawatan naib kapten. Pertama, beliau dijangka kekal sebagai pemain utama musim depan. Ya, beliau akan berusia 33 tahun bulan depan, tetapi ketahanan fizikal dan konsistensinya sangat mengagumkan. Liverpool baru-baru ni memberikan beliau lanjutan kontrak 2 tahun kerana yakin beliau masih boleh beraksi di tahap tertinggi. Salah yang menjadi kapten Mesir sejak 2021 telah bermula dalam setiap perlawanan Liga Perdana musim ini, menyumbang 28 gol dan 18 bantuan gol. Di pusat latihan Kirkby, beliau dianggap sebagai model teladan kerana disiplin pemakanan, rutin gym, etika kerja dan kerendahan hati. Personalitinya berbeza dengan Van Dijk yang lebih lantang, tetapi kedua-duanya adalah pemain elit yang boleh saling melengkapi. Salah berasa sangat bangga apabila diberi peluang mengetuai Liverpool buat kali pertama dalam perlawanan Piala Carabao musim keempat menentang Bournemouth musim lalu, terutama selepas sebelum ni diketepikan. Beliau sudah pun menjadi pemimpin dalam skuad yang tidak akan terbeban dengan tanggungjawab tambahan itu. Sebaliknya, pasti akan menyambutnya dengan senang hati. Dalam soal tambahan ke dalam kumpulan kepimpinan, selepas pemergian Alexander-Arnold, Alexis McAllister adalah pilihan popular. Pemain tengah Argentina itu merupakan antara pemain terbaik Liverpool dalam separuh kedua musim ini, melengkapkan koleksi trofi dengan kejuaraan Liga Perdana selepas menjulang Piala Dunia dan Copa Amerika. Pada usia 26 tahun, McAllister kini berada dalam fasa kemuncak karier. Beliau merupakan komunikator yang baik dan penguasaannya dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol membolehkannya rapat dengan pemain Eropah dan Amerika Selatan. Namun slot tidak kekurangan pilihan. Dominic Szoboszlai ialah kapten Hungary dan Ibrahima Konate pernah memakai liltan kapten Perancis, walaupun masa depannya masih belum pasti kerana kontraknya bakal tamat. Joe Gomez, pemain paling lama berkhidmat di klub, telah mengetuai pasukan dalam 6 perlawanan. Curtis Jones, seorang lagi graduan akademi, telah mengetuai pasukan dalam 3 perlawanan. Wataru Endo dari Jepun dan Conor Bradley, Island Utara, juga pernah menjadi kapten di peringkat antarabangsa. Liverpool perlu berkembang dari segi gaya permainan selepas kehilangan Alexander-Arnold yang memiliki set kemahiran yang unik. Tetapi dari sudut kepimpinan, Slot mempunyai ramai watak yang boleh diharapkan. Penstrukturan semula diperlukan, namun pelantikan Salah dan McAllister sebagai pemimpin utama sangat masuk akal. Apa pendapat anda tentang perbincangan ini? Siapakah bagi anda yang layak untuk menggantikan tempat Vice Captain yang ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold? Saya sangat-sangat teruja untuk membaca komen anda. Sila komen siapakah nama Vice Captain pilihan anda dan berikan sebab kenapa dia dipilih. Akhir kata daripada saya, you will never walk alone.